Hari ni kita bersama dengan Dedi Aisyah, iaitu Abang Azizi. Abang Azizi, Assalamualaikum, sihat? Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam. Okey abang, baru-baru ni kan isu abang. So macam mana abang? So far dah settle ke belum? Bagi pihak kami sebenarnya kalau perkara ini didiamkan macam tu pun saya rasa kami tak ada apa-apa nak buat tindakan yang selanjutnya pun sebenarnya. Kalau boleh biar tak nak ada masalah. Apa yang saya pentingkan untuk anak saya adalah minat dia dalam segi lakonan dan juga keinginan dia untuk naik lebih satu pada tahap yang ada sekarang. Kalau ikutkan saya sebelum ni pun saya memang tak pernah jumpa dengan Abang Jinggo dan Kak Sheila. Itulah macam saya katakan memang tak tahu apa yang baik pihak sana nak daripada kami. Tapi sebenarnya kami tak ada apa-apa pun dan pihak kami rasa benda ni boleh selesai dengan cara baik sebenarnya. So macam Akish sendiri, bila dah isu ni timbul, Akish rasa terganggu tak? Ada jugalah. Masa Aki baca tu, Aki rasa macam, kenapa dia buat macam ni? Tak betul, tak betul, tak betul. Semua tak betul. Macam tu lah. Kami buat apa yang termampu dan segala rezeki itu daripada Allah Ta'ala. Dan bagi kami lah, segala apa yang dilakukan oleh Balkis dengan baik dan jujur, insya-Allah perkara itu harap-harap dapat dielakkan lah.